Simpanan kecemasan merupakan langkah pertama sebelum anda mula melabur atau berbelanja besar. Jika berlaku sesuatu yang tak dijangka seperti hilang pekerjaan, simpanan ni boleh bantu anda bertahan sekurang-kurangnya 3 bulan sementara mencari sumber pendapatan baru. Jadi, berapa banyak yang perlu anda simpan? Gaji RM1,500, simpan 3 keping 1 dinar. Gaji RM3,000, simpan 3 keping 10 gram. Dan gaji RM8,000, simpan 3 keping 5 dinar. Simpanan emas ni lebih kukuh kerana tidak terkesan dengan inflasi berbanding wang tunai. Kenapa simpan dalam akaun Gap? Public Gold sediakan akaun Gap iaitu Gold Accumulation Program yang membolehkan anda simpan serendah RM100 setiap kali belian. Anda boleh beli dan jual emas pada bila-bila masa tanpa komitmen bulanan. Selain itu, kumpul gram emas sedikit demi sedikit sehingga cukup untuk keluarkan emas fizikal. Tiada cas simpanan, simpan emas berapa lama yang anda mahu dalam akaun Gap. Berminat nak mulakan simpanan emas, anda boleh rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Mulakan simpanan sekarang untuk masa depan yang lebih selamat. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.